Anda miskin? Atau rasa malu nak mengaku? Atau anda memang kaya? Adakah benar kemiskinan boleh dibasmi? Manifesto dan Aku Janji Pembasmian Kemiskinan adalah kempen politik di dunia. Ya, betul. Ia adalah sistem dunia dalam meraih kekuasaan. Cuba fikir sejenak. Jika semua orang kaya raya dan berkemampuan, siapa yang nak bekerja dengan gaji rendah? Siapa nak jadi buruh? Siapa yang nak diperjuangkan haknya untuk mereka yang nak berkuasa? Golongan miskin adalah elemen penting dalam perniagaan. Bank-bank yang sediakan pinjaman dengan faedah rendah lagi menguntungkan. Industri dan syarikat korporat yang sangat memerlukan pekerja gaji yang murah. Rakyat yang miskin mudah terkasima apabila ada pemimpin yang berjuang membasmi kemiskinan. Ia adalah manifesto yang paling popular sejak revolusi industri dan dunia kapitalis tercipta. Percaya atau tidak, pemimpin di negara membangun selepas Perang Dunia Kedua hingga kini masih menggunakan slogan basmi kemiskinan untuk meraih sokongan rakyat. Ia terus diulang pakai dan tetap laku sehingga anda pun percaya, kan? Adakah pemberian percuma itu suatu kebaikan? Adakah anda rasa itu suatu kewajipan pemimpin? Ya, sangat wajib agar orang miskin sentiasa bergantung harap. Itulah dinamakan kuasa yang berterusan. Hari ini kita pandai kerana bersekolah. Kita digalakkan untuk pandai agar jadi pekerja yang taat. Tapi bukankah kepandaian itu mendedahkan hipokrit penguasaan itu? Masalahnya, adakah anda sebenarnya pandai atau berilmu atas ilmu yang dikawal? Sahabatku, jika kita memegang erat status kemiskinan, selagi itulah kita dalam penjara manipulasi kuasa mereka. Kuasa politik itu tidak bermatlamat menghapuskan kemiskinan, namun ia adalah pengurus kemiskinan agar kita sentiasa dikuasai. Tapi jangan risau, sahabatku. Jalan menghindarinya sangat mudah. Jangan jadi miskin. Jangan akui diri miskin. Kerana selagi kita bernafas, bernyawa dan bermaruah, usaha dalam diri tetap kukuh. Bangun dan teruskan perjuangan menongkah arus zaman. Kerana kita bukanlah alat. Kita pembawa kedamaian. Kita adalah wakil dari Yang Maha Kaya.